Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 8, Pelajar Khusus Teknologi Angkasa Set 1. Dalam video ini, kami ingin berkongsi refleksi mengenai pengalaman menonton NASA TV Live serta beberapa aktiviti menarik dan bermanfaat yang telah kami pelajari sepanjang tugasan ini dijalankan. Sepanjang mengikuti siaran NASA TV Live, antara perkara yang paling menarik perhatian kami ialah aktiviti di stesen angkasa antarabangsa. Kami melihat bagaimana angkasawan menjalankan eksperimen berkaitan kesan mikrograviti terhadap tubuh manusia yang amat penting bagi menyokong misi penerokaan ke bulan dan Marikh. Selain itu, kami turut didedahkan kepada penggunaan teknologi canggih seperti robotik lengan Canadarm2 yang membantu angkasawan mengendalikan muatan dan melakukan pembaikan di luar ISS. Teknologi ini sangat penting dalam menjamin keselamatan dan keberkesanan operasi angkasa. Kami juga dapat memahami bagaimana kerjasama antarabangsa termasuk dari Amerika Syarikat, Jepun dan negara-negara Eropah. Ini memainkan peranan penting dalam menjayakan misi angkasa lepas. Tugasan ini telah membuka minda kami terhadap kepentingan teknologi angkasa dalam kehidupan seharian. Kini, kami lebih memahami bagaimana satelit menyokong sistem GPS, komunikasi global serta pemantauan cuaca yang kita gunakan setiap hari. Kami juga semakin menghargai usaha berterusan para saintis, jurutera dan angkasawan yang terus meneroka ruang angkasa demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia sejagat. Melalui tugasan ini, minat kami terhadap bidang STEM semakin meningkat. Kami juga lebih peka terhadap isu global dan potensi inovasi sains dalam menyelesaikan cabaran dunia. Pengalaman ini sangat sejajar dengan matlamat pembangunan mampan iaitu SDG 4 pendidikan berkualiti yang menekankan kepentingan ilmu, teknologi dan pemikiran global dalam membentuk masyarakat masa hadapan. NASA TV Live memberi inspirasi kepada kami untuk lebih menghargai teknologi, kerjasama antarabangsa dan masa depan eksplorasi angkasa. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.